Hai, saya tengah shaking ni. Pasal apa Ustaz? Wish, siapa yang dengar cerita ni dia tak shaking tu tak tahulah. Episod 12, Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah cucu cicit daripada Nabi Ibrahim melalui Nabi Ishak. Dan untuk pengetahuan semua, Nabi Ayub adalah orang yang sangat kaya dan dia seorang jutawan. Paling kaya? Yes, Nabi Ayub kaya tuan-tuan. Contoh dalam satu bandar ataupun kampung tu, rumah Nabi Ayub lah yang paling besar sekali. Punya kaya. Nabi Ayub kaya start daripada umur dia 30 tahun. Maknanya dia lepas kahwin dia tu dia dah mula start kaya. Dia ada kebun, dia ada binatang ternak dan dia ada 12 orang anak lelaki. Nabi Ayub dia kaya start daripada umur 30 sampailah 50 tahun. Masuk je birthday dia yang ke-51 tahun, Allah uji Nabi Ayub tuan-tuan. Cumanya tuan-tuan tengok saya Sat. Tuan-tuan, ni Nabi tau. Bukan setakat Nabi, Rasul. Maknanya Nabi Ayub ni tak buat dosa pun Allah Ta'ala uji. Masuk umur dah 51 tahun, hari pertama tu Allah bagi Nabi Ayub satu penyakit kulit ni tuan-tuan. Ustaz, teruk ke Nabi Ayub kena sakit tu Ustaz? Teruk tak teruk sampaikan semua orang pakat tinggalkan dia. Cuba tuan-tuan bayangkan, Nabi Ayub orang kaya, rumah besar, bisnes maju, seorang Nabi, Rasul pula tu. Bila sebut Rasul, amal dia banyak, ibadah dia banyak, orang yang baik, pengikut yang ramai. Bila penyakit tu kena dekat Nabi Ayub, semua pakat tinggalkan Nabi Ayub. Kecuali isteri dia dan 12 orang anak dia tadi tu. Padahal penyakit tu bukannya berjangkit pun. Tu hari pertama, orang tinggal dah. Hari kedua, Nabi Ayub tengah makan dengan anak-anak dia 12 orang tu. Ditakdirkan Allah, bumbung rumah jatuh. Boom! 12 orang anak dia mati serentak. Allahu Akbar. Kita tak diuji sampai tahap macam tu sekali tuan-tuan. Anak-anak mati serentak tuan-tuan. 12 orang tu, 12 orang semuanya mati. Tu hari kedua. Hari ketiga, bisnes dia semua lingkup. Sebab apa? Kebun dia rosak, binatang ternak dia mati. Jatuh miskin terus tuan-tuan. Lepas tu Nabi Ayub dan isteri dia berhijrah pergi ke satu tempat, rumah yang lagi kecil tuan-tuan. Yalah tuan-tuan, anak-anak dah meninggal semua. Orang ramai pun dah tak mahu kawan dah. Tu yang Nabi Ayub pindah pergi satu tempat yang lain tu. Berapa lamakah Nabi Ayub lalui ujian ni tuan-tuan? Nabi Ayub lalui ujian ni selama 18 tahun tuan-tuan. Dah sampai 18 tahun, isteri Nabi Ayub jumpa Nabi Ayub. Wahai Nabi Ayub, kamu kan Nabi Allah. Kamu doalah dekat Allah supaya Allah bagi sembuh penyakit kamu. Terus Nabi Ayub tanya dekat isteri dah, berapa lama dah kita lalui sakit ni? Isteri Nabi Ayub kata baru 18 tahun. Kita kaya berapa lama? Kita kaya 21 tahun. Nabi Ayub kata, aku malulah dekat Allah. Allah bagi aku kaya 21 tahun. Allah bagi aku sakit ujian ni baru 18 tahun. Tak seimbang lagi. Dia jawapan Nabi Ayub tuan-tuan. Dia malu dengan Allah. Macam kita lah hari ni. Kita menega hari-hari laku. Tiba-tiba sehari tu orang tak mai. Terus tanya kat Allah, ya Allah aku semayang waktu duha tak tinggal. Kata janji bagi rezeki. Persoalkan dekat Allah. Padahal 10 tahun menega okey je. Sehari je orang tak ramai. Terus tanya dekat Allah. Okey, diringkaskan cerita, Nabi Ayub pun berdoa. Nabi Ayub doa simple je tuan-tuan. Wa Ayyuba isnada rabbahu anni massanyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya saya ditimpa sakit. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tu je doa Nabi Ayub. Seolah-olah macam tak berdoa pula tuan-tuan. Ya Allah, saya sakit. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tu je. Kalau doa, mesti Nabi Ayub kata, ya Allah, sembuhkan saya. Tidak macam habaq, ya Allah, saya sakit. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Menunjukkan hati Nabi Ayub ni bersih sangat. Dia relax je terima ujian yang Allah Ta'ala bagi dekat dia. Lepas tu barulah Allah Ta'ala suruh Nabi Ayub hentakkan kaki dah. Keluarlah ayak daripada tanah. Allah Ta'ala kata mandilah dengan ayak tu. Lepas Nabi Ayub mandi, hilanglah semua kesakitan dia. Kulit dia jadi cantik sangat-sangat tuan-tuan. Orang ramai pun pakat berkawan balik dengan Nabi Ayub. Siap mereka kumpul balik harta-harta mereka untuk bantu bisnes Nabi Ayub. Bina empire Nabi Ayub. Kekayaan Nabi Ayub 2 kali ganda daripada sebelum ni. Bukan takat tu je tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala kurniakan 24 orang anak dekat Nabi Ayub. Jawapan dia satu je. Allahu Akbar. Apa yang boleh kita buat kesimpulan dekat sini tuan-tuan? Jangan lupa kenangan yang Allah Ta'ala bagi dekat kita dulu. Allah bagi rezeki banyak, sihat tubuh badan. Hari ni Allah uji kita sakit sehari je. Demam sehari je. Bersyukur dan kenanglah balik apa yang Allah Ta'ala bagi dulu dekat kita. Bersyukur dan kenanglah balik waktu kita sihat dulu. Bersyukur dan kenang balik waktu kita banyak duit dulu. Bersyukur dan kenang balik waktu Allah bagi rezeki banyak kat kita dulu. Tolong jangan mengeluh. Itu kesimpulan dia. Tuan-tuan, share lah dekat orang lain juga cerita ni. Ramai lagi orang nak tahu. Tolong saya tekan butang share, repost tu banyak-banyak. Follow, like, komen, share video ni untuk semua orang. Semoga bermanfaat. Okey tuan-tuan, Assalamualaikum. Bye-bye.